So, jika benar atuk atau nenek mereka lahir di Malaysia, memang layak, memang boleh secepat itu. FIFA menerima segala dokumen yang dihantar oleh FAM dengan niat baik. Bila you submit, kita terima saja. Kita tak double check lah. So, bila ada komplain, baru siasatan dilakukan, baru FIFA dapat tahu berlaku dia pemalsuan semua tu. Dia seperti ibarat, saya suka guna analogi ni, ibarat kita submit dokumen minta kerja. Kita bagi dokumen sijil, SPM, resume, university result. Kita bukannya check dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. SPM result ni betul ke? Kita tak call pun universiti, tanya betul ke dia ni lulus LLB, betul ke result dia macam ni. Tapi bila ada orang kata, baik kau check staff kau tu, dia tipu kot, baru kita call, baru kita tahu. So, analogi sebegitu. So, bila kita submit dokumen, FIFA terima saja. Tapi bila ada suspicion of fraud, then baru FIFA buat siasatan. Saya pun percaya kalau ikut motivated decision Vietnam yang komplain, saya pun percaya Vietnam pun tak tahu pun. Tapi dia nampak suspicious lah 7 orang muka South American ni main untuk Malaysia. Kalau muka English daripada England, Australia, mungkin ramai orang percaya sikit. South America ni jarang-jarang lah dengan orang Melayu kita ke China, kita ke sana kan. So tidak ada sanksi, kita FIFA terima saja dokumen. Tetapi bila ada komplain, pada masa itu baru dia siasatan dibuat lah. Dia memang logik kerana mereka masuk bawah kelayakan tu. Dia ada 4 kelayakan lah. Lahir di negara, mak bapak lahir negara, atau atuk nenek lahir negara, dan naturalisasi 5 tahun. So mereka masuk bawah atuk nenek lahir di Malaysia. So jika benar atuk atau nenek mereka lahir di Malaysia, memang layak, memang boleh secepat itu. Didapati 7 ni memang atuk dan nenek mereka tidak lahir di Malaysia lah. Kalau kita baca motivated decision, tindakan 7 pemain ni juga dikritik oleh pihak rayuan kerana mereka mengambil sifat tak kisah. Atuk nenek you lahir Malaysia, iya ke? Okey lah, betul lah. So mereka mengambil sikap tidak kisah, tidak indah. Lepas tu bila kena digantung 12 bulan pada peringkat pertama, mereka tak tanya pun apa jadi. Seperti mereka tidak kisah. So perkara itu memang tidak diterima baik oleh pihak rayuan. Sebagai pemain pun kita tidak boleh mengambil pendirian kita ikut je. Orang kata kita ikut. Kerana itu kerja kita sendiri. Saya nak bagi tahulah, sebagai pemain, terima nasihat daripada pihak yang betul. So kalau saya baca motivated decision tu, ada orang ketiga, keempat yang masih belum dikenal pasti memberi nasihat untuk mereka sign jadi pemain Malaysia. So sebagai pemain kita perlu berhati-hatilah dalam menerima nasihat daripada orang-orang yang kita tak kenal. Persoalan sama ada mereka boleh saman tu, jawapannya ya, mereka boleh saman. Tapi jawapan sama ada mereka boleh menang tu, mereka mungkin tidak boleh menang. Atau jika menang sekalipun, ganti rugi yang mereka boleh dapat rendah. Kenapa? Kerana mereka juga bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi kepada mereka. So mahkamah mengambil kira apa yang berlaku. Okey, FAM dah buat, FAM dah memang salah FAM, ubah dokumen, submit dokumen. Tetapi salah pemain juga kerana tidak mengambil langkah-langkah berhati-hati nak semak betul ke tidak. So pemain-pemain juga bersalah. So dalam keadaan begitu, mahkamah akan mengambil kira kesalahan FAM per role pemain tu, pihak menyaman tu. Jika pihak menyaman tu tidak bersalah, mereka dah buat semakan, mereka dah follow up dengan FAM, betul ke apa you buat ni. Mahkamah akan mendapati mereka okey, FAM mungkin bersalah, tapi pemain juga equally bersalah, dan oleh itu ganti rugi dia mungkin minimum ataupun kalah terus.